Baik, di dalam kitab ini juga Syekh Badr Al-Falakawi mengatakan bahawa kaifiyatu istimali at-tafli awin nafsi fi ruqyah. Cara menggunakan at-taf iaitu semburan ataupun hembusan ataupun an-nafs iaitu tiupan di dalam ruqyah adalah yang pertamanya an-nafsu aw at-taflu qabla ruqyah. Maksudnya kaedah yang pertama yang diajarkan oleh Nabi SAW yang ditunjukkan ataupun yang diterangkan oleh para ulama, yang pertamanya adalah tiupan ataupun hembusan ataupun semburan sebelum ruqyah. Maknanya kita tiup dulu, kita hembus dulu, selepas itu baru kita ruqyah. Ini bersandarkan kepada dalil hadis daripada Nabi SAW, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, adalah Rasulullah SAW apabila baginda masuk ke tempat tidur setiap malam, baginda akan menghimpunkan kedua tapak tangannya lalu meniup ke dalamnya. Kemudian baginda membacakan 3 kul. Lalu baginda menyapukan dengan kedua tangannya itu pada seluruh tubuhnya yang dapat dicapai bermula daripada kepala, wajahnya dan juga bahagian depan tubuhnya, dan baginda lakukan sebanyak 3 kali. Itu di antara dalil yang pertama, riwayat yang pertama yang mengatakan Nabi meniup dulu baru Nabi membaca ruqyah. Thaniyan an-nafsu aw at-taflu ba'da ruqyah. Yang keduanya meniup ataupun menyembur selepas membaca ruqyah. Maknanya baca ruqyah dulu, selepas itu barulah ditiup ataupun kita sembur ataupun kita membuat hembusan. Ini sebagaimana hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW apabila baginda sakit, baginda akan membaca surah pelindung ke atas dirinya, yakni 3 kul, dan meniup ke tangannya. Apabila sakit baginda bertambah berat, akulah yang akan membaca ke atasnya dan mengusap dengan tangan baginda sendiri kerana mengharapkan keberkatannya. Maka hadis yang kedua ini, riwayat yang kedua ini, Nabi terangkan bahawa Nabi baca dulu ruqyah, selepas itu Nabi tiup ataupun Nabi hembus. Nabi tiup pada tangan, Nabi usapkan kepada keseluruhan tubuh badannya. Dan apabila sakit Nabi makin berat, Aisyah yang akan membaca ke atas Nabi, dan aku mengusapkannya, kata Aisyah, aku mengusap dengan tangan baginda sendiri kerana mengharapkan keberkatan. Maka Aisyah ambil tangan Nabi dan Aisyah usapkan ke tubuh badan Nabi SAW. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Ketiganya adalah ruqyah tanpa tiupan ataupun semburan. Yang ketiganya, Nabi mengajarkan kepada kita membaca ruqyah semata-mata tanpa tiupan ataupun semburan ataupun hembusan. Ini sebagaimana dalil daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Muhammad, adakah engkau sedang sakit?" Maka jawab baginda, "Ya." Lalu Jibril pun membacakan doa ini, "Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid, Allahu yashfik, bismillahi arqiq." Inilah doa yang dikenali sebagai ruqyah Jibril. Ruqyah Jibril ini ada 2. Yang satu, ketika datangnya malaikat Jibril tanya kepada Nabi tentang Nabi sakit ataupun tidak. Yang kedua, satu riwayat ketika Nabi dikepung oleh syaitan yang membawa ubur-ubur api untuk membakar wajah Nabi. Malaikat Jibril pun mengajarkan Nabi ayat pelindung yang dibacakan. Dalam kitab ini juga kata Syekh Badr Al-Falakawi, dia membawa pandangan ulama, majoriti ulama mengutamakan tiupan ataupun semburan selepas bacaan ruqyah. Ini sebagaimana yang menjadi pengamalan kepada para ruqyah ataupun para raqi ataupun para pengamal perubatan yang syar'i, mereka akan membacakan ruqyah, selepas itu mereka akan meniup kepada tubuh badan pesakit yang dirawat